Muka untuk jeragat sesuai tak dengan exfoliating gel? Sesuai sangat-sangat. Kenapa? Okey, dia kata ni ya. Asas yang you all kena faham, mas. Okey, jeragat ni, kenapa you all kena exfoliate? Pasal nak membantu produk yang kita nak pakai selepas tu untuk tolong buang jeragat. Untuk tolong buang jeragat. Okey, pasal tu yang ni you all kena pakai. You all tengok tak, pasal tak kalau saya buat sharing kat TikTok kan, orang lain pakai menjadi, hak seorang dia kata, tak, aku pakai tak jadi. Memang tak jadi. Pasal apa? Cara hang pakai tak kena. Pasal apa? Muka kita tak pernah buang sel kulit mati, tak pernah buat apa, tiba-tiba kita tempel. Dia macam kita ambil cat, lepas tu kita sapu dekat rumah kita yang dah penuh kulat, penuh dengan lumut, kita sapu. Lepas tu kita iklan je lebih. Hantar dah biasa lah menyega kan, iklan je lebih. Aku sapu cat kan, lekang 2-3 hari lepas tu. Dia kata setahun tahan. Cik, oi, memang hang kena buang dululah lumut tu.